pintu syurga ada 8. Salah satu daripada pintu syurga itu namanya Rayyan. Rayyan ni nama pintu syurga. Nabi kata yadkhulu minhu shaimun. Pintu tu hanya orang yang banyak puasa saja masuk melalui pintu itu. Mulianya puasa. Punya banyak ibadat tuan-tuan, beratus jenis ibadat, 8 saja pintu syurga Allah buat. Salah satunya pintu untuk orang yang rajin puasa. Nabi kata pintu tu orang yang rajin puasa saja masuk. Kalau kita daripada hidup yang rajin puasa, Ramadan kita ikhlas kerana Allah 30 hari, sepanjang tahun kita Isnin Khamis tak pernah tinggal. Masuk je Rejab penuh, Syaban penuh, Ramadan penuh. Semua kerana Allah. InsyaAllah masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Subhanallah.